Susahlah kereta ni. Nanti Abah kereta. Kenapa, Bah? Ya, tali kipas ni putus. Dah tu macam mana, Bah? Kena panggil Aseng lah. Tak apalah, Bah. Abang penat tu. Baik, Abang rehat dekat dalam. Biar Kak Cik telefon Mak lah. Bagi tahu kita lambat sikit. Hello? Aseng ah? Syarikat Kak Long ada bagi pinjaman beli kereta. Kak Long boleh beli untuk Abah? Tak payahlah Kak Long. Dah tukar tali kipas tu. Dah elok pun. Itu baru tali kipas, Bah. Belum yang lain lagi. Kalaulah kita Abah rosak, masa Abah jauh daripada bengkel macam mana? Kalau janganlah risau. Abah tak bawa kereta ni jauh-jauh. Dah lah. Kak Cik bawa barang tu naik. Mak dah tunggu tu. Dah, nombor telefon dia tinggal. Sekejap, Kak Long. Air? Air, Bah. Air lah. Sejak bila ni, Bah? Dah lebih 2 tahun. Tak serius. Ubat ni tu untuk sediaan dia. Kak Cik boleh tolong Abah? Jangan beritahu Mak, jangan beritahu Kak Long. Benda ni biar Abah dan Kak Cik je yang tahu. Janji? Ya? Kak Cik, dah jumpa kan telefon tu? Ha? Dah, Kak Cik nak masuk ni. Allah. Bila Abah dengan Mak nak pergi haji? Tunggulah sampai Kak Cik habis belajar. Tunggu Kak Cik. Lagi 5 tahun tak, Abah? Tak apalah, Abah tunggu. InsyaAllah kalau ada rezeki, dapat pergi juga. Kalau duit tabung haji Abah dengan Mak cukup, Abah pergilah dengan Mak. Kak Cik ni, Kak Long boleh bantu. Lagipun gaji Kak Long ni cukup. Entah-entah,
hujung tahun ni naik lagi. Mudah-mudahan Abah doakan. Yelah, Kak Cik pun tak kisahlah, Abah. Lagipun Kak Cik kan dapat bantuan PTPTN. Lepas tu Kak Long kan selalu bantu Kak Cik. Bonus tahun ni, Kak Long ingat nak tambah dalam tabung haji Mak dengan Abah. Mak dengan Abah bolehlah daftar untuk pergi tahun depan. Abah hargai niat suci Kak Long tu. Tapi Kak Long kena ingat juga, Kak Long mesti ada duit simpanan sendiri tau. Betul tu. Kak Long kena ada simpanan untuk diri sendiri. Kak Long adalah simpan sikit-sikit. Mak dengan Abah kan nak Kak Long cepat kahwin. Kalau Mak dengan Abah pergi sana, bolehlah minta Kak Long ditemukan jodoh yang baik-baik. InsyaAllah. Doakan Kak Cik jadi doktor Yalah. Itu terbaik. Awak buat terbiak ke apa? Sini korang. Cepatlah. Awak ni mengganggu saya melukis tak lalat lah. Tengok Sarah, Sarah dah besar. Sarah kecil. Pendek. Kenapa? Awak dapat naik gaji ke? Pandai. Bukan aku seorang je tau. Semua naik gaji. Ya ke? Mestilah. Lepas tu, ada lagi? Ada lagi. Tapi masa makan nanti aku beritahu tau. Cik Yusran tak umumkan lagi. Syamalah. Syamalah. Apa dia? Kau nak berhenti kerja kan? Hei, rugi. Rugi ke? Lama, saya nak tahu sangatlah. Cakaplah. Saya cakap apa dia lagi? Sabarlah. Kan aku cakap masa makan nanti aku beritahu. Dah. Pergi buat kerja. Nak naik gaji tak? Nak tak? Tadi bagi anak rak panggil datang sini. Lepas tu, tak ada apa suruh kita balik tempat kita pula. Nyesal saya datang. Tengok naik lalat ni. Entahlah Cik Edi. Manalah saya tahu. Selalunya kalau orang yang merahsiakan yang dia ni dah jadi tunang orang, mungkin disebabkan dia nak keluar dengan orang lain. Kalau tak, kenapa dia tak nak beritahu daripada dulu lagi? Mungkin dia ada alasan yang lain. Alasan dia itulah saya nak tahu. Mungkin Pantang? Bertunang pun pantang? Yalah Cik Edi, manalah tahu kan dah heboh satu kampung ni. Tiba-tiba terjadi pula satu benda yang tak sangka-sangka. Dah pula tak jadi kahwin. Malulah diorang tu lagi perempuan Cik Edi. Cik Edi lainlah. Cik Edi petik jari je. Daripada A sampai Z datang. Kecuali yang satu ni. Hello, pejabat Cik Edi, dia dah ada. Siapa? Sebentar. Cik Shirin. Shirin.